Tapi kalau kita tengok dari konteks keputusan PRN, kita ambil PRN lah yang terdekat, kita tengok kekuatan MB Sanusi ni, dia adalah satu ikon. Saya pinjam Datuk Fakrul punya perkataan, dia adalah monster politik dan pengaruh dia. Kalau kita tengok keputusan PRN mempengaruhi keputusan undi-undi di Dun di Kedah. Dan kita kata hampir TKO lah, saya boleh kata keputusan tu hampir ke semua Dun tu TKO. Giant-giant di dalam PKR ke baik di dalam UMNO semuanya tewas. Saya kata tewas teruk lah. Jadi dari sudut itu dari sudut keputusan. Kalau kita tengok dari sudut kaedah PMX tu sendiri, ramai orang bicara PMX ni gaya bahasanya elit. Tapi Menteri Besar Kedah kita ni gaya bahasanya dekat di hati orang kampung. Jadi dari sudut populariti dekatnya hati di orang kampung, gayanya MB Kedah, katanya MB Kedah lebih berpengaruh daripada PMX. Kalau kita tengok panelis semua katakan Madaninya dengan PMX-nya. Tapi keputusan yang berlaku di social media, sembang di kedai kopi Datuk, gaya kampung Datuk Seri MB kita ni menyebabkan dia begitu popular, hebat dan susah nak ditandingi. Mana dia semua kerajaan perpaduan punya jentera, segala kebaikan PMX ni dinyah begitu saja di negeri Kedah. Dia kata ni dinyah begitu saja. Jadi untuk itu haram Kedah. Untuk Datuk Fakrul, Datuk pernah duduk, saya rasa semeja berbincang, berunding di zaman Ustaz Azizan ni dengan MB Kedah ni. Jadi soalan saya kepada Datuk Fakrul, sebenarnya tu popularnya MB Kedah kita ni adakah sebab dia duduk di dalam parti PAS? Adakah sebab kerana dia berparti PAS, populariti dia menumpang? Atau sebaliknya tu, sebenarnya PAS hanya menumpang populariti MB Sanusi ni?